cerita yang agak rare lah. Kalau first time saya cuba terus saya berjaya. Memang rare kita dengar story yang kali pertama dia cuba je dia terus berjaya. Kurang kita dengar. Mungkin ada, tapi kurang. Kebanyakan story yang kita dengar, saya dah cuba ni, saya dah cuba tu, dia akan cerita banyak dia punya halangan-halangan yang dia terpaksa lalui sebelum dia nak sampai ke tahap berjaya ni. Betul? That's why kat sana kita boleh buat kesimpulan di mana kalau anda nak capai satu benda tu, memang anda kena try banyak kali, anda kena ada fasa-fasa kegagalan tu, di mana kegagalan tu anda jangan ingat kalau anda dah gagal tu maksudnya anda ni tak pandai, anda ni memang tak boleh nak improve, tak. Gagal ni dia akan ajar anda macam mana sebelum anda nak dapat kejayaan. Anda kena lalui kegagalan. Mungkin kegagalan tu dia bergantung kepada jarak pendek atau panjang. Ada setengah orang, panjangnya dia punya kegagalan tu, betul. Ada setengah orang tu pula, pendek je dia punya kegagalan. Bergantung kepada individu tu lah. Tapi kita bukan nak bandingkan siapa punya jarak kegagalan yang pendek ataupun siapa punya jarak kegagalan yang panjang. Tak, kita nak tahu dia punya pengakhiran. Dia punya pengakhiran di mana dia dah berjaya. Sebab kita kebanyakannya kita dengar cerita orang kan, dia dah berjaya je. Kebanyakan orang tak adalah nak tahu macam mana dia susah, dia pergi sana, dia pergi sini. Kebanyakan kita tak akan tahu dia punya kesusahan. Apa yang kita tengok selalunya lepas dia dah berjaya. Lepas dia dah berjaya, dia memang ni. Maksudnya kita akan fikir, dia terus berjaya. Kita tak fikir dia punya onak duri yang terpaksa dia lalui dalam proses untuk dia berjaya. Betul tak? Kebanyakan kalau anda tahu siapa-siapa, tak kira lah influencer ke apa kan, yang kita tengok yang dah berjaya, kita akan tengok, wah dia dah berjaya, bestnya, saya nak jadi macam ni. Tapi kita tak fikir dia punya realiti di sebalik kejayaan dia tu kan. Belakang tabir dia yang dia dah lalui, dia tak tidur, dia sakit kepala, dia ni dia punya onak duri semua dia tak tahu, betul? Jadi kita fikir, senang je nak berjaya tu, nenek. Macam tu je yang kita tahu. Kebanyakan kita tak ada nak study macam mana dia punya proses, macam mana dia punya proses sampai dia nak sampai tahap sekarang ni. Tak mungkin akan senang lah. Selalunya proses yang dilalui tu memang banyak yang sedih lah. Banyak yang sedih daripada kegembiraan, betul. Tapi dia still keep on buat juga. Walaupun benda tu banyak kali bagi dia jatuh, bagi dia macam nak rasa putus asa. Tapi dia still ada semangat untuk, tak apa, aku nak cuba lagi. Kan itu sebenarnya yang buatkan dia boleh berjaya. Macam kita juga. Kita jangan look down pada diri kita. Kita jangan cakap, saya tak pandai ni, saya tak pandai tu. Tak ada. Takkan ada istilah saya tak tahu, saya memang tak pandai. Kalau orang tu boleh buat, kenapa anda tak boleh nak buat, betul tak? Kalau orang tu dia boleh pandai nak guna PC, kebanyakannya dia orang takut nak touch PC.